Tak patah balik tak boleh lah. Berapa banyak nak rugi? I love JBJ. Gila tu. Gila. Orang Tuhan pun kadang-kadang orang lawan, tak puasa, tak sembahyang. Let's go! Okay guys, hari ni aku dengan Sophie, dia tengah bawa kereta sekarang. So, kita orang menuju ke Bangi untuk ke satu rumah yang mungkin orang kenal dan mungkin orang tak kenal lagi, which is owner kepada GI Yaris yang tengah viral sekarang ni dekat TikTok, iaitu GI Yaris yang convert kepada Pandem body kit yang white body tu. Okay, kalau kita tengok projek dia dekat TikTok tu memang ambil masa yang lama jugalah untuk dia nak buat kan, daripada yang GI Yaris biasa. Lepas tu dia ada buat macam-macam juga. Aku memang respect brother ni sebab dia berani dan kebanyakannya dia buat sendiri tau. Bukannya dia hantar kedai, orang tolong buatkan ke tak. Dia memang minat untuk buat sendiri banyak benda. So itu something yang aku respect dan aku pun teringin jugalah nak buat macam tu kan, kalau ada garage sendiri apa semua. Panda punya body kit ni pun aku difahamkan banyak yang dia nak buat sendiri. Tool semua pun dia beli sendiri. Nanti kita tengok lah macam mana kan, sebab hari ni aku difahamkan dia nak potong dah body dia. Pandem tu dia dah pasang, dia dah screw dah. Cuma dia tak spray lagi dan aku tak pasti bila dia nak hantar spray, dan hari ni should be dia nak potong body dia. Kita tengoklah macam ni kejadian nanti, dan aku pun baru first time nak tengok daripada depan macam ni rupa bentuk dia punya GI Yaris Pandem. Sebab warna merah dia dengan Pandem warna hitam tu nampak garang gila guys. Lepas tu aku fahamkan yang dia pun dah ada rim baru warna putih. Aku tak pastilah dia guna rim jenis apa, jap lagi kita tengok. Semuanya set up untuk GI Yaris Pandem. Let's go. Okay guys, kita dah sampai dah. Nah, tu dia. Dah. Nak potong kan? Lawan. Alamak, macam baik. Lawan. Mana Bro, banyak kan kena potong? Abang kaya macam ni lah. Banyak hai. Apa impression kau tengok Pandem body kit? Gila tu. Gila. White gila tu. Cantik tu. Korang akan jadi 1000 terawal yang tengok Narok potong GR ni tau. Tak ada lagi kat Malaysia potong kat sini. So kalau ada potong kesilapan, 1000 saksi. 1000 saksi memang dia salah dia. Pressure rock. Mesti mau ada pressure rock. So kalau ada kesilapan, semua ni salah Narok, okay? Let's go! Let's go! Yeah! Oh, tangan lurus gila macam lebaran tau. Ini komplain je. Ya, tangan lurus je kalau. Takkan dia lagi, takkan dengar. Kau tak suka ekstrim kan? Seri kental 5k view Asia potong body botak kau. Tak ada. Mak tanya apa perasaan potong body? Ya, dia dengan temen-temen. Tak patah balik tak boleh lah. Okay dia. Ha? Jangan nangis. Tu nak nangis dah ni. Betul interview kan. Pak, dia cakap macam ni. Pak, jangan nangis bang. Jangan nangis bang. Koyak tu nampak. Nangis guys. Dia kopek Okay, aku. untuk info yang ni GI Yaris pertama yang potong body ataupun sunat dekat Malaysia. Tahu?
By ni. Nakai Tahu saya ni ketuk ni. Lipat je weh. Kalau empat ketuk ready. Boleh berat masa dia. Oh, ini kalau original tu. Kalau original kan belakang lain tu. Yang perlu apa sama gila. JPJ lepas tak? JPJ mana lepas tak? JPJ kita pun tak lepas. Belum potong body. Tapi siapa kita nak takut JPJ guys? Orang Tuhan pun kadang-kadang korang lawan tak puasa tak sembahyang, JPJ korang nak takut. Tak lah korang punya akidah. Okay, kita ada Abang Man in the house dengan Kiman. Ya, pakai depan dia. Tinggal pakai. Assalamualaikum. Salam. Saya Abang Man. Biasa. Makin dalam ah. Okay guys, hari ni dah macam Toyota Day lah kalau korang tengok sekarang ni. Penuh dengan Toyota. Ni aku tunjuk korang. Okay, aku nak bawa orang sikit lah kat rumah Azri Rana ni. Dekat depan ni, kita ada Audi R8 guys. Memang slam habis ke bawah. Kau mesti kenal lah kereta ni. Takkan tak kenal kan. Paling aku ni aku rasa is bumper belakang dia. Tu dia. Majority kalau kau tengok TikTok memang dia DIY je, buat sendiri. Memang aku respect lah tu ni. Kau boleh nampak turbo dia, twin turbo. Tu dia. Semua kat belakang. Ranger belakang kan. Okay, moving on. Kita ada GR86. Ni pun memang handsome gila. Okay, belah kiri ni kita ada kakak punya lah GR Yaris yang kau nampak kat video sebelum ni. Random Alza. And then kita ada GTR R35 yang kuning. And then ni dia, tak silap aku ni kereta Uncle Shah. Dia baru angkat semalam GR Yaris yang putih. Kalau tengok ni Tom punya. And then exhaust pun dah Tom. And then we have Abang Man punya kereta Toyota Supra dia E80. Memang white body lah. And daripada fast drive kita ada GR Corolla kita lah. Satu je guys. And last but not least, the GR Yaris tandem body kit. Sekarang ni memang tengah proses nak potong. Tengah potong. Kita ada bukan nak kaisan tapi nak kairok. Nak kairok. Dia sokok duk relax awak sini. Sokok sampai potong. Eh bang, tengok apa sekarang? Oh, buka ni. Buka dulu, sekejap lagi. Naruh nak potong. Buka dulu siap-siap. Kita bawa potong lah. Kita gekah dia. Okay, jom kita tengok rim yang Azri pakai. Okay, ni dia rim Forge F1 GT size 9.5JJ dan ET negative 10. Sebab dia tak nak run on spaces, dia pakai offset yang jadi macam ni lah, supaya rim dia terkeluar and lagi clean. Okay, ni aftermath dia lepas dah potong. Ni lah apa yang tinggal kenangan. Okay, kat sini kita ada white body kit dia daripada Pandem. And kalau korang tengok memang material dia fiber lah, direct from Japan. Nihon Mari. Angka. Kalau angka ada GR Yaris, tak tahu ada ke tak kan? Okey, tak ada. Tak ada Okey. Potong tak body? Kalau aku ada GR Yaris, aku tak potong kot. Sebab nak beli Pandem Rocket Bunny pun RM20,000. Lepas tu RM20,000 mesti kena potong. Berapa banyak nak rugi?
Ha. Potong tak? Kalau kau potong tak? Kalau aku tak akan potong. Potong Tak. Kau tak nak potong? Sebab tak boleh jual lah. Sebab selalunya kita punya projek car, ada orang nak beli. So kalau aku dah sekali buat, susah nak potong, nak tukar nama tak boleh, Puspakom tak lepas. I love JVJ. Kau macam mana? Jia Corolla potong tak? Idea asalnya macam tu lah tahun depan kan. Tapi baru terfikir pasal Puspakom kan. Kakak cakap kan. So tak idea lah. Tak jadi. Apa lah, kita buat mana yang boleh, mana yang halal. Potong-potong ni sakit oh. Bunyi dia potong pun sakit oh. Bukan kereta kita pun kita rasa sakit oh. Okay, alright. Sekarang kita dengan Azri, owner Toyota GR Yaris ni, white body kit. Okay Azri, apa yang kau dah buat dengan kereta ni? Okay, untuk GR Yaris ni yang paling heavy sekali body kit lah. Ni mode yang paling heavy sekali. Kalau engine dah tukar air filter dia, kemudian full system daripada Max Racing. Untuk dia punya exhaust. So far dengan tuning, itu je baru buat. Sebab kereta ni pun baru dapat dalam 2 bulan, so tak banyak lagi buat. Tapi yang memang projek paling heavy, yang memang plan untuk masukkan body kit ni. Oh, ada satu benda tadi, baru semalam siap. Ni HKS punya adjustable. Ni baru siap pasang. SKS ni market dalam 8 lebih lah, dekat 9, 88 macam tu baru. Tu je lah basically. Dengan rim pun tukar sebabkan dah white, so dia punya fender dah kena tarik, jadi kena cari rim yang boleh masuk untuk body kit ni. Lain semua masih standard lagi, on progress lah, nanti boleh upgrade. Interior tak ada apa sangat, memang standard lagi semua, tak ada apa, just mungkin tambah cup holder tu je sebab dia tak ada cup holder. Lain semua basic sama. Terima kasih Abang Azri. Right. Tolong follow guys TikTok dia. Memang kalau nak tengok proses kereta ni daripada A to Z, memang dia ada update kat dalam TikTok dia. Jangan lupa follow. So ini beza engine bay untuk GR Corolla. Nampak? Dia lebar sikit lah engine bay dia. Tapi engine sama, G16E GTS. Cuma yang ni power dia lebih sikit je lah. And aku dah tukar MST untuk air intake dia. Lepas tu dia ada sekali dengan panel depan ni. Okay, jom kita tengok GR Yaris. Ni engine bay untuk GR Yaris. Nampak? Sama je cover dia. Ini MST air intake dia. Dia lebih kecil sikit dia punya bahagian corong depan ni kan. Hose dia. Ini pun dah cukup power dah sebenarnya. GR. Jiwa GR. Macam kau nampak dia dah settle lah potong body GR Yaris dia. Aku tengok pun memang seram oh. Even though aku tak ada kereta tu, tapi insyaAllah one day aku pun teringin jugalah nak ada GR satu kan. Esok GR86 ke, GR Yaris ke atau GR Corolla. One fine day lah insyaAllah. Okay, dalam masa terdekat dia akan reveal lah lepas dia dah settle pasang white body kit dia dengan dia dah wrap. Tapi bila tu kena stay tune lah. Thank you so much kepada Brother Azri sebab sudi ajak kita orang untuk datang rumah dia. Macam kau nampak dia, aku dah jalan-jalan tengok kereta-kereta dia, memang sangat menarik kan. InsyaAllah one day kita akan sampai ke situ jugalah. Okay, kepada semua orang yang belum subscribe Fast Drive, tolong subscribe and jangan lupa on notification bell. And thank you everyone for watching and I'll see you guys on the next one. Bye. Assalamualaikum.